korang mau beli ni, dia punya spek dia babi punya. Dah ada 6 assist RMU, lepas tu dah ada blind spot radar, lepas tu CC dia 1187 cc. Dia punya tu V2 dengan 129 horsepower. Okay, dia punya tangki dia dah ada 6.5 gallon bersamaan dengan 24 liter. Ni tak jumpa sesi minyak lah ni. Tapi jangan lupa balik rumah nanti isteri mengamuk lagi. Okay, dia punya fork, dia pakai fork Kayaba 48mm travel 7.1 inci. Kalau lubang Malaysia ni kita bantai sendiri. Ada airan tu, lepas tu dah ada heated seat, lepas tu dah ada heated grip. Macam lah. Tapi rasanya kat Malaysia ni tak pakai macam tu sebab dari kita, sebab cuaca kita pun dah cukup panas dah. Lepas tu punya brake dia pakai Brembo Dual 320mm. Brake dia memang cukup kuat lah ni. Okay, ni dah ada lagi bi-directional cruise shifter. Ni just yang kalau nak malas nak pakai kelas ni, dia ada cruise shifter. Lepas tu dia ada cruise control TPMS. Lepas tu dia ada Bluetooth TFT 7 inci. Motor ni memang canggih mat. Kesimpulannya, motor ni memang overkill gila babi punya ni. Tapi siapa tak nak, harga dia, dan tanya harga dia agak mahal lah sikit sebab dia 1000cc kan. Tapi ni antara motor 1000cc yang paling murah. Okey lah, sampai di sini saja. Okay, bye.